Assalamualaikum. Hari ni hari Rabu. Okey, aku dekat Pasar Malam Seri Iskandar. Hari Rabu. Lokasi dekat dia berhampiran dengan Pasar Raya apa? Pasar Raya apa dekat depan tu? Pasar Raya. Ekon Sim. So, jom kita jalan-jalan Pasar Malam Seri Iskandar hari Rabu. Tengok apa yang ada kat sini. Let's go. Okey, ini legend. Ini memang legend. Bihun soup. Pak Nun bihun soup. Hang? Jemput datang Jemput datang semua. Ini dah lama gila kan? Lama sangat dah bihun soup ni. Daripada bila ni? Pada bila lah? Kalau kat Pasar Malam sini? Sini mau pindah sini. Dulu dekat tapak lama. Oh, dulu tapak lama. Berapa lama dekat tapak Lotus tu? Lama, daripada saya kecil. Ui, nampak sangat lama dia. So, cerita sikit lah, ada ni lah, sup apa? Ini ada bihun, ni kotiau, ada daging, kurut dengan urat. Sup lah. Sini spesial cabai merah lah. Cabai merah Alright. Jemput datang. Okey, insyaAllah. Okey bang, terima kasih banyak. Alright. Kek. Tak ada bunga kek. Makan kek pun ada kat sini. Blueberry. Jom kita jalan lagi. Ini macam menarik ni weh. Terliur tengok ni. Pasar Lambak Cedok. Weh, korang nampak tu? Okey, kita ada bolognese. Kat sini bolognese, samyang Korean, spicy, tom yum creamy, gigi hadid. Tak tahu apa benda. Okey, creamy steaky beef, Alfredo pepperoni. Selain daripada tu ada macam-macam juga kat sini. Sambung kat sana pula. Sambung kat sini pula. Lambat 5 minit lagi lah. Jalan. Ada carbonara. Lambat 5 minit habis. Ada buttermilk. Ingat. Lenong. Dah. Redak kan. Ingatkan ni kek punya dia chicken lasagna. Okey. Right. Dan mac and cheese. Okey, jom teruskan perjalanan. Ini colourful. Boko. Right. So siapa penggemar Boko, ambil video sikit boleh? Alright. So siapa penggemar Boko, korang boleh datang kat sini juga. Memang ada setiap hari Rabu kat sini. Ada. Lokasi memang dekat area sini lah. Sini yang tapak dia lah tiap-tiap minggu. Alright. Okay. Dah cakap apa ke? Teacher, terima kasih banyak. Alright, okay, terima kasih. Di sini Seri Iskandar juga. Kita orang TikTok baru lagi. Basically kita post dekat Facebook. Housewife Design Channel. Alright, okay, terima kasih. Okay, kat sini kita ada ayam goreng. Siapa peminat ayam goreng, kat sini ada banyak pilihan ayam goreng. Ayam goreng bang, goreng kau. Ayam goreng. Okey, jom teruskan perjalanan. Sukia beef. Sini ada sate padang. JB chicken. Ada cabang. Cabang guys. Apa menyediakan? Ayam goreng. Okey. Siri ada. Chicken tender. Okey, 3 pieces RM12. 5 pieces RM18. Ada pilihan sos kat situ garlic sauce, cheese sauce. Ada kari ada cheese. Alright. Okey bang, terima kasih bang. Thank you. Alright. Cendol. Teh ais taufufa. Bang.
Teh ais biasa RM3, RM5. Tiramisu. Abang memang tiap-tiap minggu di sini ke? Tiap minggu bang. Tiap-tiap minggu ada kat sini Tiap minggu. Okey, so peminat kek moist. Street dessert bang. Street dessert. Boleh masuk live kita orang. Kita orang buat live. Oh, okey, ada buat live. Abang ni pun buat live juga. Betul. Abang ni pun buat live juga. Okey, kek moist. Alright, kalau korang nak teh ais tanpa pun abang ni ada juga. Katanya tiap-tiap minggu kat sini. Okey bang, terima kasih. Alright. Jom. Potato spring. Macam kenal lah potato spring ni. Potato spring guys. Okey, kat sini kita ada pelbagai pilihan kacang rebus. Kacang rebus, kacang kuda, kacang goreng. Bang, Boleh rasa, makan. boleh rasa? Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kacang boleh ada bang. Bosel lagi dia tak gerak. Betul? Dia rangok-rangok ya. Tu harga dia. Bang. Ya apa? Ini 5 bukan? Okay bang, terima kasih bang. Dah? Korang dah beli dah? Dah beli dah? Saya tak beli lagi. Keropok lekor. Okay korang tengok ni panjang gila ni. Kita baru jalan tak sampai suku pun lagi. Tak sampai suku lagi. Okay, teruskan perjalanan Kita tengok apa lagi ada kat sini. Assalamualaikum. Kenal ni. Korang nasi lemak ni memang sedap. Korang boleh datang, ada banyak pilihan lauk kat sini. Sibuk tu. Awidok tu. Oh. Okey. Ni harga dia dengan lauk. Kita ada ayam masak merah. Kita ada sambal kerang, sambal paru, sambal petai, sambal sotong, sambal udang. Sambal ikan kayu dengan telur biasa. So tiap-tiap minggu ada kan? Tiap-tiap minggu ada kat sini kan? Okey, nak makan nasi lemak kat sini boleh dapatkan. Okey, terima kasih. Ada pakaian juga kat sini. So siapa-siapa yang peminat jersey, kolektor jersey. Kat sini ada pelbagai pilihan jersey daripada international sampai ke Malaysia. Harga pun not bad, 30. Alright, jom kita teruskan. Perfume Paradise. Siapa tak kenal? Kat sini ada pelbagai pilihan perfume juga. Okey. Ayam goreng lagi. Popiah basah. Popiah basah. Kat sini ada apam balik. Okey. Tu dia. Gemuk-gemuk apam balik. Ambil video sikit boleh bang? Gemuk-gemuk apam balik dia. Okay, ni yang jenis yang jenis kecil, jenis rangup. Harga dia sikit cara pembuatan dia. Dah berapa lama menjaga ni bang? Lebih 10 tahun dah. Menjaga lebih 10 tahun dah. Ini tiap-tiap minggu lah di sini. Pasal malam sini. Ya. Alright. Okey bang, terima kasih. Tomo. Sate ayam. Air jangan kata lah. Pasal malam ni memang banyak air lah cerita dia. Oh ya ke? Oh. Okey, tu ni kebab pita. Kebab pita. Ayam, tak daging dah habis. Daging dah habis. Oi, awal lagi bang daging habis. Keras daging. Oh ya ke? So tinggal ayam je. Tinggal ayam saja. Okey. So maksudnya dia punya hot item dia ni hot item daging. 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 Kalau korang nak, ini baru buka berapa ni?
Bawa buku 7. Dah habis dah. Tu dia. Okey bang. Terima kasih. Ini ada laksa. Alright. Sana ada kebab. Sana ada kaya ball. Baby corn dog. Pizza korang. Pizza talam. Ambil video sikit boleh ke? Dia harga dia macam sama je semua Sama. Harga sama je semua. RM3. Tu satu je RM3. Sana semua RM3. Itu tag tu dia punya nama ni lah Nama pizza dia. Nama pizza lah. Alright. Kak, tiap-tiap minggu ke sini? Tiap-tiap minggu ada? Siapa nak makan pizza hari Rabu tiap-tiap minggu, kakak ni ada kat sini. Dia dekat hari sini dekat sana lah. Tapak di Senin, tapak pasar malam ni lah. Sidek. Dia dekat lorong ni. Akak dia punya spot dekat lorong ni. Tiap-tiap minggu dia kat sini. Okey kak? Terima kasih. Kak Fiza ikut tak? Dia pergi mana? Dia pergi sana? Betul? Yelah, kita tak beli apa lagi. Dia orang parking kat sini, dia orang kata. Ini memang favourite aku. Okay, tak apa. Sekejap lagi kita singgah. Abang balik lagi. Ni nampak unik. Kat ni jual rojak buah kan? Rojak buah tu harga rojak buah. Ni dah ada, dah siap dah ni. Tinggal beli, bawa balik dah. Nak pilih pun boleh pilih kat sini kot Dara. Ini bukan jeruk kan kak Bukan. Ini memang buah untuk rojak. Alright, buat sendiri kak? Buat sendiri. Buat sendiri. Alright. Okay kak, terima kasih. Kat situ ada mainan-mainan. So, siapa yang bawa anak-anak tu, jaga mata dia orang. Dah menyerit pula dia. Okay, kat sini ada jagung. Ambil video boleh ha? Alright. Sebelah ni jagung mentah. Sebelah sana jagung masak. Ni jagung mentah. Alright. Hari semakin gelap. Sekarang sudah menunjukkan 7:15 minit macam tu. Nasi ukur, nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam ada. Alright. Okay, sini ada bakso. Sini ada bakso. Sana ada ayam goreng. Ada mainan lagi. Kat sini ada nasi tomato. Ini cover je di badu-badu. Ha? Badu-badu. Apa dia? Badu-badu. Ada badu. Kau nak record. Baru nak start. Okay. Abang ni cari rezeki. Kalau nak support, kau boleh support. Macam unik je ni. Pau. Oi, jarang jumpa bekas macam ni. Bekas buat sendiri ke? Bekas ni buat sendiri. Right. So peminat pau, korang boleh rasa, korang boleh datang beli. So unik sangat cara pembuatannya ni. Bekas ni buat sendiri katanya. Okay kak? Okay. Kita ada air lagi kat sini. Kita ada buah-buah kat sini. Kismis.
Ni kita ada laksa telur bersarang. Buat sendiri bang? Dah bang, laksa beli kuah saya buat bang. Kau buat laksa beli Laksa kena beli bang. Okey. Cuma kuah kita buat bang. Kat sini ada laksa halus, ada laksa basah. Kat sini telur bersarang. Peminat laksa boleh datang sini setiap minggu ke bang? Hari Isnin dengan Rabu bang. Yelah, Isnin sana, Isnin sana, Rabu sini lah. Tiap-tiap minggu ada. Tiap minggu ada. Boleh, insyaAllah. Okey bang. Jabatan. Terima kasih. Kita ada Reza Sate. Reza Sate. Jom kita tengok sikit. Ambil video dia Ini yang tengah wakar ni sate perut ke dah? Ni perut. Itu perut kan? Ya. Tu dia. Banyak. Ya. Banyak perut tu. Banyak. Ada peminat perut Minat buat. Beli ada. Berapa cucuk total ni bang? Masuk semua sekali? Agak-agak lah. Perut lah, daging lah, apa lah. Tak tahu. Banyak tak terkira Oh ni bos? Oh sana bos. Sana baru besar. Sana baru besar. Bos besar jaga duit je. Okey. Peminat sate tu harga dia. Murah. Tak sampai RM1. 90 sen je. Ayam 90 sen, daging 90 sen. Oi, kalau korang nak beli sate bawah RM1, tiap-tiap minggu ada, bos? Tiap-tiap minggu ada? Tiap-tiap minggu ada sini? Oh, okey. Alright. Tapi itu nombor telefon ada tu. Alright. Okey bang, terima kasih. Okey bang. Okey. Terima kasih. Yong Taufu. Yong Taufu. Ambil video dia bang Yong Taufu pun ada kat sini. Pendek kata kat Pasar Malam ni macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Ini famous lah ni. Uncle. Lepas tu sini nampak gaya ni macam kawasan-kawasan barang basah lah. Sini kopok. Sana ada ikan sardin. Ikan sardin. Ada ikan kering kat sini. Alright, sana ada bawang-bawang. Panjang lagi ni. Adakah kita nak teruskan perjalanan? Rasanya kita kena teruskan juga perjalanan. Halang-halang dah sampai kan. Okey, sini ada buah-buahan. Okey bang. Kita lihat sikit tu. Belum. Tidak. TikTok. Hari dia buah. Dia datang ke Pasar Malam Seri Iskandar. Pasar Malam Seri Iskandar. Hadapan Petron. Ya, betul. Proton. Petron pula. Tidak. Okey, ni macam-macam jenis buah ada kat sini. Okey, macam-macam jenis buah. Wiper ada, borokok ada, water ikan ada. Macam-macam buah ada. Macam-macam buah ada. Nak nombor ke apa? Okey. RM1. Okey bang, terima kasih. Alright. Rekod ke bang? Kejap lagi. Datang balik. Okey, kat sini kita ada sayur-sayuran sikit. Sini ada sayuran. Ini semua sayur-sayuran kampung lah ni. Ini mesti confirm tanam sendiri ni. Ada petai kat sini. Alright. Kita ada air. Ada baju. Okey, kat sini ada air lagi. Kepada yang jarang-jarang ke Seri Iskandar tu, kalau nak tahu lokasi sebenar dia, tu dia. Sini Proton. Dia opposite je dengan jalan Lebuh Raya Ipoh Lumut. Okey. Yang sana pula Econ Safe, kalau korang boleh nampak lah. Alright. Baju lagi. Barang-barang sayur-sayuran.
Okey. Okey, tinggal sikit saja lagi kat sana. Okey. Ayam segar. Ini kawasan, memang kawasan basah-basah lah kot ni. Dari ikan segar ni. Okey. Kat sana ada sayur-sayuran. Kawasan ni dah start kurang lah ni. Ni pun seberang ni dah tak ada dah. Ada sikit-sikit je ni. Ini aircon safe Ini aircon safe. Daripada sini pun korang boleh tahulah siapa yang jarang-jarang ke Seri Iskandar ni. Daripada dua, orang kata landmark, dua landmark ni, aircon safe dengan Proton tu, rasanya korang dah boleh agak dah dekat mana. Okey, sekali lagi barang-barang basah dekat sini. Sambung sampai ke sana. Alright. Hujung sana ada durian. Hujung sana ada durian. So okey. Isi aku singgah beli ayam. Potong biasa ke kecil? Potong kecil lah. Potong apa nak potong ayam? Ini berapa ni? Berapa sekilo? Kilo 12. Kilo 12. Dah lama ni menjaga ni kan. Daripada mana? Daripada sana lagi. Daripada mana? Seri Rahmat bukan? Mancur kan? Ponak kan? Ipoh. 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 Beratur. Dah berpuluh tahun dah ke Lama dah. Betul? Betul? Ni daripada kecil ni. Apak ni tadi ada nampak kat sana tadi dia merayak. Apaknya. Boring lah, anak dia boleh potong, anak dia potong lah. Dia nak potong ayam dah. Dia tak nak lah. Abang tak nak potong ayam. Dia boring dah. Berapa puluh tahun dah. Ni nanti kita masuk video boleh Semua tu tak nak. Akak memang tak makan tu. Oh, pasti tak nak. Lambat ni. Yang akak punya pun tak nak. Nanti saya bagi orang boleh. Ni nanti saya masuk video boleh masuk YouTube. Ni tiap-tiap minggu di sini. Apa aja. Bapa. Okay guys. Kita dah dapat apa yang kita nak, adalah beli beberapa makanan sikit. So korang, sekian review dekat Pasar Malam Seri Iskandar hari Rabu. Siapa yang tak pernah sampai, korang boleh datang sini. Okay, harap video ni bermanfaat. Kalau ada menu-menu yang korang rasa teringin, yang korang nampak dalam video ni, korang boleh datang ke sini hari Rabu. Setiap hari Rabu. Okay? Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.